soket dah goyang ni. Buat unggun api, duduk depan api. Tak apa, kita makan. Boy, kita makan. Sekarang pukul berapa? Pukul 5 pagi. Kita berada di mana? Kita berada di Sungai Perak. Kita nak pergi mana ni sebenarnya ni? Legong, Mas Bro event. Mas Bro punya event Ya. Tapi kita ni jadi haluan kiri ni. Orang lain semua dah masuk air semalam. Kita hari ni pun nak pergi. Dengar kata ini bakar-bakar bangkai kat dalam ni. Jangan siap. Ayah sebelah. Macam mana ni? Lunyai ya. Nasib Patutnya lah, kita punya keputusan ni, kita dah tahu orang lunyai, kita jangan masuk. Tapi kenapa kita nak pergi masuk juga ni? Itulah semangat kesukanan. Ya benar. banyak tu. Kita nak pergi hantarkan rescue kepada dia orang tengok motor-motor dah ready. Ini Captain Faizi, sebelah motor aku. Ini Tuan dia Syarul. Ini motor si Tomeng. Sebelah sana adalah motor Mr. Yusran. Sekarang dah pukul 5 lebih. Kita dah tak nak lengah-lengah. Kita dah nak gerak. Kita nak terus pergi ke Lenggong. Supaya kita tak nak buang masa lagi. Kita nak sampai sana awal. Sebab kita nak rehat awal. Okey Captain Okey. Okey jom. Kita fly. Kita jumpa di sana. Alhamdulillah pukul 6.30 pagi kita dah sampai dekat mana? Lenggong, Perak, tempat Mas Bro Village. Tinggal sembok je saudara. Yang lain-lain semua dah hilang, dah caw. Tapi ada pun benda yang dia tinggal kat kita orang. Ini dah. Makan apa? Lulian. Lulian tu. Ini durian curi punya. Sedap. Paling sedap. Durian paling sedap. Durian curi. Yang tukang curi Mr. Tomeng. Curi baru betul. Kita orang ada masalah lebih besar. Masalah dia apa benda? Aku cakap dengan kau ni, masalah dia kemungkinan orang yang dalam hutan yang kita nak pergi rescue ni, dia nak keluar air dan kemungkinan dia tak camping dan kemungkinan dia camping. Macam mana ni? Perjalanan jarak kita nak sini ke sana adalah lebih kurang 100 lebih kilo. Adakah ini kita masuk sampai susah payah dekat dia orang? Kita masuk dia orang balik ataupun kita masuk kita sisir dengan dia orang? Maknanya dalam satu hari kita buat dua jalan. Jalan pergi, jalan balik. Dahsyat. Kita tengok kita rescue dia ke dia rescue kita. InsyaAllah sekejap kita sambung lagi. Sekarang pukul 7 pagi dah. Pukul 7 pagi. So kita akan berehat sekejap. Kita akan relax dulu dekat sini. Lebih kurang pukul ini kita punya plan pukul 9 pagi kita akan tayar golek lah. So kita tenang-tenang dulu. Kita berehat-berehat, tambah tenaga. Kita sarapan dulu apa semua. Lepas tu baru kita prepare motor dan kita choose. Motor kita dah turun. Ini motor Captain, motor Tomeng, motornya aku akan pakai, motor Abang Yusran, motor Brother Syarul kita. So ini tempat tidur kita. Kita tidur dulu sekejap. Pukul 9 kita akan masuk. Kemungkinan besar mission kita kali ni akan berubah. Daripada kita nak ride enjoy jadi mission rescue. Kita nak pergi selamatkan sahabat-sahabat kita, InsyaAllah. Jom kita rehat dulu 1 jam. Lepas tu kita masuk. So sekarang nampak gayanya kita kena tidur dulu lah. Kita kena tidur dulu. Kita berehat dulu. Kita bertenang dulu. Untuk charge kita punya tenaga. Kita ada masa lebih kurang 1 jam aja untuk tidur sebelum kita pergi rescue sahabat-sahabat kita. Yang paling penting, semua kena keluar dengan selamat. Gerak. Kita pergi mission nak tolong. Mission kita nak pergi rescue kawan-kawan kita. 200 km ada dekat dalam. Lebih kurang 100 lebih. Kita ada semua pergi. Kita ada semua rider. Bawa bekalan makanan, bekalan tenaga, bekalan minyak untuk pergi cari kawan-kawan kita ke dalam ni. Wow, kita dah bergetar berapa kilometer jalan raya. Ini 1 lebih kilometer jalan off-road. Okay, rider kita nama Encik Yusrano. Nampaknya kita masuk ni, kita tak tahu jalan. So ikut mapping ni 100% ikut mapping. Mapping dia terletak mapping dia berada dekat rider yang ni. Rider ni mapping ada dekat dia. So kita kena ikut dia masuk dekat ni.
Ada dia bekasan color. Bapak main power sikit lah. Apa bos? Kalau kau pasal dekat sini yang best dia apa benda kau tahu tak? Yang best dia adalah view dia power. Bukit-bukit bergabung. Kalau air bukit-bukit dia arahkan masuk dalam awan. Okay, kita dah masuk kat jalan off-road. Sekarang tak tahulah kita rescue dia orang ke dia orang rescue kita. Nampak dah macam pelik jalan dia ni. So kita gerak dulu. Jom. Kita ikut aja mana dia pergi. Kita follow aja dia. Kalau tegak, tegak. Kalau dia kena, kita kena. Salah dah masuk. Dapat sekarang kita tengah tunggu orang belakang. Yang depan dah terlajak jauh depan. Yang depan dah jauh ke depan. Kita tengah tunggu orang belakang, ya Allah. Woi, mana kau ni cepatlah. Cepatlah woi. Nampak gayanya dia senyap terus. Apa kau ni? Diam terus lah Ini something wrong. Tu ada bunyi, ada bunyi. Woo! Aduh, kena pergi rescue jap. Komeng. Terus. Batu. Weh, ini licin. Itu licin. Oh, licin. Weh, susah ni orang ni pasal ni. Apa? Susah ni bawa pakai. Adakah benar jalannya? Kena tunggu dia orang. Kita tak boleh putar jauh-jauh sangat sebab kita baru 5 je. Kita dah bukan nak pergi rescue, kita nak pergi rescue. Jadi wajah ni. Bricklestone dah. Mari. Okey. Sekarang kita tengah tengok apa Tom Yam tengah mendakikan diri dia. Riba balik Meng, riba lagi. Riba. Bawa sikit. Brek depan dia. Belakang lagi. Bagi. Meng, main kelas Meng. Ngeng, main kelas. Lagi. Lagi.
Tom Yam. Tom Yam dah melepas. Yusrano kita. Yusrano. Java mix. Java Mik. Apa ni? Sini. Apa Jawa Terengganu? Java mix. Yang ni rekan lepas. Marai. Go. Terus. Bila rasa grip, jangan lepas lagi terus. Kak. Awak kena duduk atas seat. Duduk. Ha. Duduk atas seat. Duduk bagi dia ada grip. Ha. Tak. Tapi jangan Control clutch. Menaik. mantap. Minum air. Nasi putih. Mana budak-budak ni kita tak kena rescue. Korang tengok jalan dia. Yusrano sampai nak cakap Kelantan. Lain macam hari ni. Lain macam. Tom Yam ziam-ziong ah. Tom Yam berenang dalam ni. Tom Yam berenang. Benar tu. Temannya susah. Ini jalan Tom Yam. Jadi Tom Sam. King Kong. Hey, sekarang kita akan jalan balik. Navigator ready? Okay, go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Raja. Jangan perlahan. Bahaya kalau kena laju. Kena ada rolling. Jangan slow. Kalau slow, kita hilang. Terus apa-apa. Pantai hilang apa-apa. Balansi. Jangan terberhenti. Lagi senang sebenarnya. Ni dia kalau bukit jangan berhenti. Kalau bukit kau jangan berhenti belajar. Kau jangan nangkap perlu dah. Langkau aja. Sudah kelebihan. Prospek tu sedap. Prospeknya kalau sedap, kau langkau aja. InsyaAllah boleh. Pak dah sampai atas. Budak dia. Hei, benar dah. Baru lagi dah benar dah. Jom dah. Kalau nak jimat minyak, naik motor macam ni korang ingat. Pakai dia 3 ikut senang kata contohnya, kita kena rolling. Kita kena pakai gear tinggi. Jangan pakai banyak rem. Kalau banyak pakai rolling ni maksudnya contoh pakai jalan macam ni kan, pakai gear 3 ke gear 4. Kalau kita teronton sikit tapi jalan banyak. Macam tu lah. Macam ni ambil pakai gear 4, gear 4. Berapa kita nak jimat minyak? Kita bukan nak berhenti. Kita nak pergi rescue. Lepas kerap pulang sikit, jalan banyak. Pulang sikit ni. Kita dah masuk. Dan kita tak boleh buat sampai laju. Sebab bahaya. Sebab apa? Sebab kalau laju sangat, kita dah dah kalau kita pula yang susahkan orang, bukan kita mudahkan orang, kita susahkan orang ni. So kita relax, santai, kena guna otak. Macam ni mata kena pandang jauh kan. Kita nak pergi sana. Ini yang sabar ni. Satu yang sabar ni.
sana ni. Menyusah kau kan. Berenjut yang tak tahan tu. Start motor lah. Tenggelam lah. Kisah kaki kat patut kena lah. Tolak aku banyak tengah. Pijak mengenjut. Takut aku. Pijak aku mengenjut. Ha? Orang motor pun penat kau. Ha, mengenjut pijak. Takut dah. Mari, mari, mari. Mari, mari, mari. Ya. Okey, sekarang kita sampai di mana? Untuk pengetahuan korang, tempat ni, inilah sejarah dia. Ini dulu tempat rumah-rumah kerajaan punya apa? Rumah opi-opi kerajaan lah Lada. Opi-opi seladang lah macam tu. Tapi opi ni semua dah roboh, dah ganap disebabkan gajah. So gajah ni akan datang waktu malam, akan duduk, dia akan jadikan ini adalah rumah dia. So sampailah nama rumah ni, dia orang dipanggil rumah gajah. Nak tengok? Jom ke bawah kau. Banyak je. Nak. Jom kita pergi sini. Boleh gigit penuh dekat leher tadi, Captain. Golek kat. Okey, inilah suasana rumah yang hancur, bai. Weh, lagi hancur bang kan daripada hari tu kan? Dah tak ada bubung pun. Dah tak ada habis lah. Hari tu boleh ke kita orang masuk berteduh dalam ni? Ini sekarang dah ganap. Dah ganap, bai. Astaghfirullahalazim. Tapi apa nak katakan, ini tempat dia. Okey, untuk kau tahu, ini adalah tai-tai dia ni. Ini tai-tai dia ni kau tengok. Hancur dia masuk. Kalau yang sebelum ni, aku boleh tunjuk kau tapi benda tu dah tak nampak. Bumbung opis ni kan, bumbung rumah ni melengkung babe. Dia melengkung ke atas macam ni. Sebab apa dia melengkung? Gajah tu masuk, gajah tu diri atas tu. Ui, gila dia bukan macam dia naik, dia tolak pakai badan dia. Hancur habis lah. Hancur. Tapi apa nak katakan? Kita masuk tempat dia, babe. Ini tempat adalah tempat dia. Kita cakap apa? Kau tengok hutan ni. Bukan aku nak tipu kau. Ini hutan tebal lah. Harap-harap saudara-saudara kita, kawan-kawan kita tu selamat lah Kita mungkin tunggu dia dekat sini je. Sebab minyak kita dah tak cukup pun, kita nak masuk lagi. Takut kita pula yang sangkut. Tak boleh keluar. Sekarang ni kita dari kilometer yang ke-300 Kilometer yang ke-300. Poket dah goyang ni. Mana ni? Aduh. 200 kilo lagi ni. Berapa kilo lagi? 200. Aduh. 200 kilo lagi. Kita kena fikirkan macam mana cara kita nak settlekan motor kau ni, Rul. Ini dah macam Dakar race ni. Ni lebih pada Dakar race. Race. Rul. Apa benda ni, Rul? Ini taik gajah. So, memang habitat di sini. kita sekarang di habitat kawasan gajah. Ya. Tengok, dah macam National Geography tu, Syarul. Dia akan duduk. Dia rasa gajah ni umur dalam 20 tahun lah. 20 tahun lah. Betina. Itulah, itulah. Macam-macam hal hidup kau ni. Aku dah risaukan dia tu, saya duduk belakang ke. Yang gini kalau gebah takut tak bangun. Yang gini kan dah tengok dia lembik kan. Lembik saya. Boleh dia kena gigit kerengga pula. Okey, kita punya koordinator kita macam mana? Okey, Nai. Okey setakat ni alhamdulillah perjalanan agak lancar. Cuaca bendung, jalan basah sikit. Walau bagaimanapun kami tunggang secara berhati-hati lah. Tengok apa yang ada kat depan. Takut Kawan belakang tu yang paling penting. tak tahu kita punya buyer dia adalah orang yang return back ni kan. Lepas tu Grup yang pada depan. Grup pada depan akan ni. Jadi kami buat keputusan untuk berhenti di sini. Takut nanti ada pertembungan di tengah jalan. Kita daripada nak rescue, kita pula di rescue. So dapat kita risau, kita lepak sini tunggu dia orang Ya. Sebab kalau ikutkan jadual tak lama, sejam kena sampai ni saya rasa. Setengah jam sampai.
So kita take file dulu. Oleh kerana terlalu lama kita orang kat sini, kita terpaksa buat unggun sebab kita ada diserang oleh sesuatu Kita diserang oleh sesuatu. Okey, Tok Batin kita diketua air oleh Tok Batin itu. Apa meletup dia patah. Kita terpaksa menghidupkan api demi mengusirkan sesuatu. Ada benda yang kita tak boleh cerita dulu. Nanti kita kena keluar dulu baru kita boleh cerita insya-Allah. Pak. Bahaya. Buat unggun api duduk depan api. Ya, sebab apa kita tak boleh cerita dulu. Nanti kita cerita dengan orang. Dalam hutan ni tak boleh nak cakap sembarang. Datang. Nanti dia datang lagi. Pak. Besar api ni. Pelik tak pelik lah. Tak kurang dah. Hari tengah panas, kita hidupkan api, kita terpaksa duduk sebelah api. Kuang. Alhamdulillah. Lip, macam mana Lip? Okey Lip? Semua? Okey, motor okey semua? Okey. Minyak cukup minyak? Minyak cukup. Dah berapa hari tak makan? 2 hari. 2 hari tak makan. Kau cik, apa kau yang bodoh ni? Okey juga. Okey semua Tapi yang tak okey awet marah kau Okey dah jom sekarang kita dah jumpa dia orang ni. Tu Dur lagi seorang kat depan. Siapa lagi seorang ni? Apa nama ni? Rider pada Pakistan ni. Sekarang kita nak bawa dia orang keluar. Kita dah rescue dia orang ni. Dia dah selamat. Alhamdulillah. Kita nak bawa dia orang pergi makan ni. Kita nak pergi cari buluh ke apa benda ke. So kita dah jumpa dia. Sekarang kita nak fokus keluar. Kita nak fokus jalan keluar. Kita nak jimat minyak. Tak tahu minyak sampai tak sampai. Doa-doa kami sampai kita ada lebih kurang dalam 100 lebih kilometer lagi. 100 lebih kilo. Okay, kita jumpa kita punya apa ni? Koordinator. Mana dia orang ni? Cepat. Kita dah lambat. Okey, semua dah sampai. Go. Koordinator jalan, koordinator. Navigation. Jalan. Semua rider dah letak. Kita cek. Okay, durasi ada.
Okey, ini Jambatan Puaka, nama dia Jambatan Puaka, Titian Puaka. Titi dah sampai, sekarang kita nak teruskan perjalanan kita. Ada beberapa halangan lagi kita nak jalan ni. Kita nak kena tempat, jom dur. Go. Tak boleh ikut rapat sangat lah. Foto lah, tak boleh ikut rapat sangat. Foto lagi. Tak boleh ikut rapat sangat, foto dulu. Tak, boleh. Kau jangan bagi gear tinggi, gear berapa pakai? Itu. Kalau kata gear satu dia lembik, bagi gear satu je. Bagi dia tu. Sebab banyak speed dia tengok. Banyak tu. Pakai gear satu je, kalau gear satu dia panjang. Durani semakin mental dengan motor ni. Durani semakin tekan. Sebab awal ni kita dah berlaku semua semakin lagi. Dan Durani dia nak lagi, kita tak boleh lagi. Satu rider yang hebat. Pada orang lain yang bawa berapa? Nanti kalau datang, jalan kita menurut. Kita arah balik, jalan kita berdaki. 1,000 meter daripada barat laut. 1,000 meter. Sangat tinggi. Berkabut. Pasal berkabut. Dalam ni dah jauh tapi gua dalam kita 40 km. Kita dekat 50 km, lebih kurang kita berada 50 km. 50 km jalan macam ni lebih kurang. Terus. Terus. Dapat rakam masa ni tadi? Apa tu? Sikit tu. Mana jalan? Kanan, kiri. Masuk. Pula bukit ni tadi panjang tak ada, tinggi sangat. Turun, bukan main tinggi lagi dah kata. Memang kan. Okay, tak. Tenang sangat, baik kita right. Okay. Selamat. Sini lagi okey ah tuan. Rasanya kalau takut. Ni. Sampai kanan. Go. Satu kaki brek belakang, betul. Impact kanan, cas terus. Okey, kaki dah boleh turun dah. Tak balik dah. Duduk belakang, Meng. Duduk belakang motor. Satu kaki kat brek. Duduk belakang lagi. Jangan brek depan, impact kanan. Kaki dekat brek, kaki belakang dekat brek. Turun, impact kanan. Brek belakang. Impact kanan. Kanan.
Kelas tak lepas. Kelas memang tak lepas. Kelas tak lepas. Itu customer aku yang paling awal tukar kelas nanti. Aku tak lagi suka dia buat. Cepat tukar kelas. Kanan. Kita kanan. Baru dia. Saya buang tenaga Dur. Buang tenaga. Kanan. Kau tengah, kau pergi tengah. Letak. Janji dia lepas. Jangan lama. Sekali lagi. Lepas tu kita rehat. Sekali lagi. Lepas tu kita rehat. Go. Jangan lemau. Penat. Kalau berjalan banyak bukit, pergi tukar-tukar motor memang penat. Lagi penat daripada lepaskan motor, betul tak? Ya Allah. Mata kena laju. Alhamdulillah. Ini semua muka-muka yang dah selamat keluar Selamat keluar. Ya Allah. Alhamdulillah kita dah selesai makan. Nak rasa macam nak menangis. Kawan-kawan ni hidup lagi. Ingat kadang mampu ditelan di kimau. Alhamdulillah, mana motornya? Jom kita bongkar. Tak sabar nak buka baju. Dah 3 hari dia orang tak buka baju ni, tidur hutan ni dia orang ni. 3 hari dia tak buka baju. Bahaya tu. Okey, sekarang kita dah habis, kita dah settle, kita dah naikkan motor, kita dah siap mandi, dah handsome, dah wangi. Ini yang buat bini-bini kita paling takuti bila kita wangi. Sekarang ni kita nak tanya, apa cerita, apa kisah, kenapa kau boleh hilang? Kenapa kita orang nak kena datang rescue kau pula hari ni? Cuba kau cerita sikit pengalaman manis kau hari ni, semalam, lusa, tulat. Sebenarnya apa yang berlaku semalam ni, benda tak hilang pun, tak sesat pun, sampai je destinasi. Cumanya barang yang tak sampai. Tidur selai sepinggang. Barang tu dekat atas lori. Barang atas lori, lori tak dapat tak sampai. Jalan teruk. So lori sangkut dekat dalam perjalanan. So korang bila sampai dekat tapak campsite, kau tak ada barang-barang nak camping. Tak ada. Satu apa pun tak ada. Tak ada. Selai sepinggang. So malam tadi kau tidur atas beralaskan zinc. Itulah ceritanya. Kental tak kental, kehidupan
off-roader. No problem. Langgar semua benda. Beratapkan awan yang berwarna hitam. Lepas tu aku cakap dengan kau, bila dia orang ni macam ni, kita orang ni risau. Dia bagi tahu itu ini. Kita orang pun henjut lain-lain bawa motor pergi kejarkan dia orang. Kejar jumpa hidup lagi. Tapi bau dah macam bau rusa lah. 2 hari tak mandi lah Anat. 2 hari tak buka baju. 2 hari tak buka baju. Kau bayang kalau spender punya berkerah macam mana. Tapi alhamdulillah semua happy, semua enjoy. Dan kita tak ada salah siapa-siapa. Dan tak ada nak jah siapa-siapa. Kita support saja semua benda. Cuma lain kali kita kena lebih alert untuk situasi-situasi macam ni, supaya kita ada plan B bila tak terinaya lah insan-insan macam ni. Mak bapak dah lah jauh, dah lah tak berapa sayang, malam lah tidur telanjang pula. Tapi okey lah, experience lah. Experience lah. Benda kita kalau kita nak pergi buat memang tak ada lah. So makna ni experience yang unexpected lah. Itulah namanya hutan kan. Pada tempat ni dah berapa kali kita pergi? Dah 4 kali. 4 kali kita pergi. So jalan dia walaupun nampak macam sama, tapi tak serupa. Boleh jadi senang, boleh jadi susah. Ini barang bukan tapi overall best Overall best. Ini pengalaman tak boleh jual beli tak boleh. Engkau ada duit lah Anat, berapa banyak duit engkau pun takkan dapat. Mari kita interview orang lain pula, kita tengok macam dia nak menangis ke dia nak apa. Sebab dia malam tu kau bayang 2 hari tak tidur, 2 hari tak mandi. Dah bau gusa baru ini lagi seorang peserta yang terjebak malam tadi yang terkandas dalam hutan yang merisaukan kita orang sampai bini call bomber lah, kata apa benda semua So apa pengalaman awak dan apa awak nak cerita-cerita sikit dengan dia orang ni? Cerita benda memang susah, tapi bila dah lepas jadi best lah, jadi cerita. Itulah benda yang susah ni, bila dah habis dia jadi cerita, sampai bila-bila pun akan jadi cerita. Takkan padam lah cerita ni kan. Dan ini barang ada orang boleh dapat? Tak dapat. So dia nak benda ni kena main motor off-road lah. Betul. Dan experience ni membuat kita lebih berdikari kan. Betul. Dan kita punya diri semata-mata berserah kepada Allah SWT. Kau tengok tu, main off-road ni kita banyak lebih berdekat dengan keagamaan kita lah. Yang pentingnya kita kena apa? Kena bersyukur. Bukan Macam mana? Macam tak bersyukur je. Kena rasa lah. Baju seluar tak tukar 2 hari kan. Spender terbalik. Sempat buka spender. So overall daripada event ni apa cerita? Dah balik puas hati lah. Enjoy kita lah enjoy je. Kita relax je kan. Yang penting dapat experience ride. Benda paling susah setakat ni yang saya pernah rasa. Yang sebelum ni ingatkan pos badar lagi susah, yang ni nampaknya lagi susah. Sebab dulu datang senang, kali ni lagi susah. Padan muka kan. Tapi experience ni memang paling best lah setakat ni Ini paling champion lah. Thank you organizer. Thank you organizer. Thank you kawan-kawan juga datang rescue. Rescue. Kau kalau tengok muka dia kat dalam hutan tadi, kau pernah tengok Pakistan bawa motor keris. Bawa matahari, nampak polis kat depan muka dia. Macam takut, macam seram, macam nak menangis. Aku dah sebab tadi jumpa dia orang ni tadi, cerita dia. Cuma tak sempat rakam sebab excited. Kau sihat tak sihat tak? Tapi baru Hamis dah jarak sikit lah kan. Diri sendiri pun dah rasa boleh bau tau. Bukan orang lain. Selalu Tomeng yang ranking bau usul ni kan. Tapi ini semua orang dapat. Kau cerita pasal Tomeng, ini semua orang dapat. So kita interview 2 orang aja. Yang lain-lain semua dah tidur, dah gone. So kita mengucapkan korang terima kasih kerana menonton. Dan korang jangan lupa subscribe, follow kita punya semua sosial media. Lepas tu thank you organizer menyediakan makanan apa semualah. So kita harap organizer tidak berputus asa dan terus buatkan event yang lebih baik, lebih cemerlang, dan banyak lagi plan A, plan B kalau jadi benda-benda yang unexpected. InsyaAllah bukan apa untuk keselamatan. Bukan kalau tidur luar, bukan apa, kita dalam hutan, haiwan buas banyak kan. Dan kita tak ada salahkan organizer sebab benda ni adalah hutan, kita faham. Dan benda hutan ni dia macam-macam boleh jadi, cuma kita kena banyak plan. Betul tak? Betul. Okay. So, thank you. Bye-bye. 3-4 minit pagi kita dah berada di Shah Alam. Ngam 24 jam kita buat kerja. 1 motor, 2 motor, 3 motor siap parking balik dekat Shah Alam. Ini kerja gila. Alhamdulillah semua mission kita selamat, dipermudahkan dan semua geng dah settle. Ada yang nak balik, ada yang masih dekat Lenggong lagi. Tapi kita orang dah sampai Shah Alam, dah selesa, dah selamat.